RM2.17. Kalau sebut je nombor ni, mesti ramai rakyat Malaysia yang teringat akan sesuatu kan? Ini bukan sekadar tentang harga, tetapi satu memori dan satu detik yang telah menggegarkan negara kita pada suatu tahun dahulu. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang sedang menonton video ini. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama dengan saya. Pada hari ini, saya akan menghuraikan satu peristiwa penting dalam sejarah ekonomi negara kita, iaitu peristiwa tentang kenaikan harga minyak secara drastis pada tahun 2008. Peristiwa ini bukan sahaja memberikan kesan kepada ekonomi negara kita, malah ianya turut memberikan impak yang besar kepada kehidupan harian rakyat. Baiklah, oleh itu dalam video ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang kenaikan tersebut, punca-punca utama yang menyebabkan berlakunya peristiwa tersebut, serta kesan jangka pendek dan juga jangka panjang kepada Malaysia dan rakyatnya. Kita akan lihat dari sudut global, dari sudut domestik, dari sudut rakyat biasa dan juga dari sudut kerajaan. Saya akan cuba bawa anda menyelami bukan sahaja angka-angka ekonomi, tetapi juga cerita-cerita rakyat yang hidup dalam suasana yang penuh tekanan ketika itu. Baiklah, kita mulakan dengan pengenalan kepada isu ini. Pada tahun 2008, Malaysia telah mengalami satu kenaikan harga minyak yang sangat mendadak. Harga petrol RON 97 meningkat daripada RM1.92 seliter kepada RM2.70 seliter. Peningkatan sebanyak 78 sen ini berkuat kuasa pada 5 Jun 2008. Kenaikan ini merupakan antara yang tertinggi dalam sejarah negara kita ketika itu. Walaupun harga tersebut kemudiannya diselaraskan beberapa kali dan diturunkan secara berperingkat, termasuk kepada RM2.55 pada Ogos 2008 dan juga akhirnya turun di bawah RM2 menjelang Disember 2008. Impak kenaikan yang mendadak dalam ekonomi menjejaskan rakyat pada waktu tersebut. Untuk memahami situasi ini dengan lebih jelas, kita perlu melihat faktor-faktor global dan domestik yang mendorong kepada kenaikan tersebut. Baiklah, mari kita lihat kepada punca utama kenaikan harga petrol di Malaysia pada tahun 2008 ialah peningkatan harga minyak mentah di pasaran dunia. Pada pertengahan tahun 2008, harga minyak mentah global telah melonjak sehingga melebihi $140 setong. Ini merupakan antara harga minyak mentah yang tertinggi pernah direkodkan dalam sejarah kita. Kenaikan ini didorong oleh beberapa faktor antarabangsa. Antaranya ialah seperti peningkatan permintaan minyak daripada negara-negara yang sedang membangun pada ketika itu. Antara negara-negara yang tengah membangun pada ketika itu ialah seperti negara China dan India yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Bila ekonomi berkembang, permintaan terhadap tenaga termasuk petrol dan diesel turut meningkat. Baiklah, selain itu, ini juga daripada sebab ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang merupakan kawasan pengeluaran minyak utama dunia, juga menyumbang kepada ketidakstabilan bekalan minyak. Apabila berlakunya konflik ataupun ketidakpastian politik, pasaran global menjadi bimbang akan gangguan bekalan, lalu harga minyak meningkat. Peranan organisasi seperti OPEC juga penting dalam menentukan tahap pengeluaran minyak dunia. Sebarang keputusan untuk mengurangkan pengeluaran boleh menyebabkan harga minyak ini melonjak dengan sangat drastis. Selain itu, kita tengok juga daripada beban subsidi kerajaan. Walaupun Malaysia ini merupakan negara pengeluaran minyak juga, melalui syarikat nasional iaitu seperti Petronas, kerajaan tetap menanggung beban subsidi bahan api yang sangat besar. Sebelum tahun 2008,
rakyat Malaysia menikmati harga petrol yang rendah kerana kerajaan memberikan subsidi yang tinggi. Tetapi apabila harga minyak mentah dunia meningkat secara mendadak, jumlah subsidi yang perlu ditanggung oleh kerajaan turut meningkat dengan keadaan yang sangat ketara. Kerajaan pada ketika itu di bawah pimpinan Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi berdepan tekanan kewangan yang sangat besar, kita boleh katakan ketika itu. Jika subsidi diteruskan tanpa perubahan, ia boleh menjejaskan kedudukan fizikal negara dan juga mengurangkan peruntukan untuk sektor lain seperti sektor pendidikan, sektor kesihatan dan juga pembangunan infrastruktur pada ketika itu. Oleh itu, pihak kerajaan perlu membuat keputusan untuk mengurangkan subsidi dan membenarkan harga petrol dinaikkan bagi mengurangkan beban kewangan yang ditanggung oleh negara. Jika kita lihat daripada defisit fizikal dan juga keperluan penstrukturan ekonomi, ini merupakan salah satu faktor global. Keadaan kewangan negara juga memainkan peranan penting. Perbelanjaan subsidi bahan api yang tinggi akan menyebabkan defisit fizikal negara meningkat. Defisit fizikal ini bermaksud perbelanjaan kerajaan yang melebihi pendapatan yang diperoleh. Oleh itu, kerajaan perlu memastikan kewangan negara ini berada dalam keadaan yang stabil supaya ekonomi negara kita ini tidak terjejas dalam jangka masa yang panjang. Oleh itu, langkah untuk menaikkan harga minyak petrol dilihat sebagai satu langkah penstrukturan semula subsidi agar ianya menjadi lebih mampat. Selain itu, institut kewangan seperti Bank Negara Malaysia juga menekankan kepentingan kestabilan ekonomi dan juga kawalan inflasi dalam memastikan pertumbuhan ekonomi negara kita ini kekal seimbang. Baiklah, jika kita lihat pada tahun 2008 juga, ini menyaksikan krisis kewangan global yang bermula di Amerika Syarikat dan seterusnya merebak ke seluruh dunia. Ketidaktentuan dalam pasaran kewangan menyebabkan pelabur beralih kepada komoditi seperti minyak ini sebagai aset kepada pelaburan dan harganya ketika itu sangatlah melambung tinggi. Tindakan orang kata spekulasi ini menyebabkan harga minyak ini meningkat lebih tinggi daripada paras yang sepatutnya. Berdasarkan penawaran dan juga permintaan yang sebenar, apabila gelombang harga ini pecah pada penghujung tahun 2008, harga minyak dunia telah menjatuh dengan mendadak. Dan ini membolehkan harga petrol tempatan diturunkan semula dengan kadar yang lebih rendah daripada harga yang telah meningkat sebelum ini. Baiklah, mari kita lihat kepada punca utama kenaikan harga petrol di Malaysia pada tahun 2008 ialah peningkatan harga minyak mentah di pasaran dunia. Pada pertengahan tahun 2008, harga minyak mentah global telah melonjak sehingga melebihi $140 setong. Ini merupakan antara harga minyak mentah yang tertinggi pernah direkodkan dalam sejarah kita. Kenaikan ini didorong oleh beberapa faktor antarabangsa. Antaranya ialah seperti peningkatan permintaan minyak daripada negara-negara yang sedang membangun pada ketika itu. Antara negara-negara yang tengah membangun pada ketika itu ialah seperti negara China dan India yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Bila ekonomi berkembang, permintaan terhadap tenaga termasuk petrol dan diesel turut meningkat. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada kesan kenaikan harga minyak ini kepada Malaysia. Kesan yang paling ketara yang dapat kita lihat ialah peningkatan kos sara hidup rakyat. Apabila harga petrol ini naik, kos pengangkutan juga turut meningkat. Syarikat pengangkutan awam, pengusaha lori dan juga peniaga kecil terpaksa menanggung kos bahan api yang lebih tinggi daripada biasanya. Kos ini kemudiannya dipindahkan kepada penggunaan dalam bentuk kenaikan harga barang dan juga perkhidmatan mereka. Golongan yang berpendapatan rendah dan juga sederhana paling terkesan kerana sebahagian besar daripada pendapatan mereka ini digunakan untuk perbelanjaan
asas mereka. Selain itu kita juga dapat lihat daripada kenaikan harga minyak yang turut menyumbang kepada inflasi, iaitu peningkatan umum harga barang dan juga perkhidmatan dalam ekonomi kita. Apabila inflasi ini meningkat, kuasa beli rakyat juga akan menurun. Dengan jumlah wang yang sama, pengguna hanya mampu membeli barang yang lebih sedikit berbanding sebelum ini. Ini menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan masyarakat dan mencetuskan kebimbangan terhadap kestabilan ekonomi negara kita. Selain itu, kita juga dapat lihat reaksi dan juga ketidakpuasan rakyat, iaitu kenaikan yang mendadak sebanyak 78 sen dalam satu masa yang dianggap terlalu tinggi oleh ramai pihak. Terdapat bantahan dan perhimpunan awam yang meluahkan rasa tidak puas hati terhadap keputusan yang telah dibuat oleh kerajaan ini. Ramai yang merasa bahawa kenaikan tersebut dibuat secara mengejut tanpa persediaan yang mencukupi untuk membantu rakyat menyesuaikan diri dalam keadaan yang baru ini. Selain itu juga, kita dapat lihat daripada kesan kepada sektor perniagaan, yang di mana sektor perniagaan ini khususnya perusahaan kecil dan sederhana. Mereka turut menerima kesan yang sangat besar seperti kos yang meningkat, terutamanya bagi peniaga yang bergantung kepada pengangkutan seperti logistik, pertanian dan peruncitan. Sesetengah peniaga terpaksa menaikkan harga produk mereka, manakala yang lain pula terpaksa mengurangkan margin keuntungan untuk mengekalkan pelanggan mereka. Walaupun memberi kesan negatif dalam jangka masa yang pendek ini, kenaikan harga minyak juga mendorong kepada perubahan yang positif dari segi sikap dan juga tingkah laku pengguna ini. Ramai mula berjimat cermat dalam penggunaan bahan api. Ada yang beralih kepada pengangkutan awam. Ada juga yang berkongsi kenderaan ataupun mereka menggunakan kenderaan yang lebih jimat minyak. Kesedaran terhadap kepentingan kecekapan tenaga dan juga tenaga elektrik ini turut meningkat. Selain itu juga, kita lihat kepada kesan jangka panjang dan juga pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa kenaikan harga minyak ini. Peristiwa kenaikan harga minyak pada tahun 2008 memberikan beberapa pengajaran penting kepada negara kita. Yang pertama ialah kebergantungan kepada subsidi yang tinggi bukanlah satu penyelesaian jangka panjang. Subsidi yang terlalu besar boleh membebankan kewangan negara dan juga mengurangkan keupayaan kerajaan untuk melabur dalam sektor yang sektor penting yang lain. Untuk yang faktor kedua pula ialah ekonomi Malaysia sangatlah terdedah kepada turun naik harga komoditi global. Oleh itu, kepelbagaian sumber ekonomi adalah sangat penting untuk mengurangkan risiko. Untuk faktor yang ketiga pula ialah komunikasi yang jelas dan berkesan antara kerajaan dan rakyat amat penting dalam melaksanakan dasar yang memberi kesan besar kepada masyarakat. Rakyat perlu diberikan maklumat yang telus serta penjelasan yang menyeluruh supaya mereka ini memahami rasional sesuatu keputusan yang dibuat oleh pihak kerajaan. Baiklah, kita telah sampai kepada penghujung video ini. Secara keseluruhannya, kenaikan harga minyak pada tahun 2008 merupakan satu peristiwa yang amat penting yang memberikan impak besar kepada Malaysia. Ini berpunca daripada gabungan faktor global seperti kenaikan harga minyak mentah dunia, ketegangan geopolitik dan juga spekulasi pasaran, serta faktor domestik seperti beban subsidi dan juga defisit fizikal negara. Kesan kenaikan tersebut dapat dilihat dalam bentuk peningkatan kos sara hidup, tekanan inflasi, cabaran kepada sektor peniaga dan juga reaksi masyarakat pada ketika itu. Namun begitu, peristiwa ini juga membuka ruang kepada pembaharuan dasar dan meningkatkan kesedaran tentang kepentingan pengurusan ekonomi yang lebih mampan. Salah satu pengajaran besar yang kita boleh ambil daripada pengalaman ini ialah keperluan untuk beralih kepada subsidi pukal kepada subsidi yang lebih bersasar. Iaitu subsidi pukal ini yang diamalkan sebelum ini menyebabkan pihak kerajaan menanggung beban kewangan yang sangat besar dan pada masa yang sama dinikmati oleh semua golongan termasuk mereka yang berpendapatan tinggi.
Hal ini tidak adil dan juga tidak mampan jika kita lihat. Dengan subsidi yang bersasar ini, bantuan hanya diberikan kepada golongan yang benar-benar memerlukan seperti isi rumah B40 dan sebahagian 4M40. Langkah ini bukan sahaja kita lihat lebih adil, tetapi juga membantu kerajaan untuk menjimatkan berbilion ringgit yang boleh digunakan untuk sektor lain seperti pendidikan, kesihatan dan juga pembangunan infrastruktur untuk menjadikan negara kita ini lebih maju. Contohnya, pelaksanaan subsidi bersasar ini untuk diesel melalui sistem kawalan diesel bersubsidi iaitu SKDS telah berjaya mengurangkan kritisan dan menjimatkan perbelanjaan negara. Ini membuktikan bahawa dasar subsidi bersasar lebih berkesan dalam jangka masa yang panjang. Kesimpulannya, peristiwa kenaikan harga minyak pada tahun 2008 ini bukanlah sekadar sejarah, tetapi ini menjadi titik tolak kepada perubahan dasar ekonomi Malaysia. Ia mengajar kita bahawa ekonomi negara sangat terdedah kepada faktor global dan juga kita perlu sentiasa bersedia dengan dasar yang lebih mampu. Subsidi bersasar adalah salah satu langkah penting ke arah itu. Semoga dengan perkongsian ini, kita dapat memahami bukan sahaja punca dan kesan kenaikan harga minyak pada tahun 2008, tetapi juga bagaimana ini membentuk dasar ekonomi Malaysia hari ini. Terima kasih kerana menonton video ini dan semoga kita semua mampu untuk lebih peka terhadap isu-isu ekonomi yang memberi kesan kepada kehidupan seharian kita. Sekian, terima kasih.